Seperti mana yang kita sedia maklumlah bahawa pilihan raya negeri Johor ini akan diadakan pada bulan Julai 2026, iaitu selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor ini. Dan apabila tarikh undi pun semakin dekat, saya lihat Pakatan Harapan pun bersungguh-sungguhlah umumkan pelbagai jenis bantuan. Mereka bagi ceramah dan perkenalkan macam-macam inisiatif lah yang dilihat seolah-olah untuk tali sokongan pengundi di Johor ini. Antara contohnya, kad komuter madani kan diagihkan secara percuma, dan juga penurunan harga diesel ini. Cuba fikir kalau perkara ini dibuat oleh pihak lain, sudah tentu PH akan label itu sebagai satu gula-gula politik ataupun dedak Tapi apabila mereka yang buat, lain pula cerita. Keduanya, mereka juga sering kata bahawa penggunaan jentera kerajaan ataupun aset awam lah ketika pilihan raya adalah tidak wajar. Tapi sekarang timbul pula persoalan apabila ATM ini digunakan untuk menyiarkan siaran langsung bagi ceramah umum Pakatan Harapan, yang mana sebelum ini pun terdapat juga dakwaan penggunaan jentera kerajaan seperti helikopter lah digunakan bagi tujuan berkempen. Begitu juga pemasangan papan iklan Malaysia Madani ketika PIN Sabah, yang mana semua ini akhirnya guna kos rakyat, tapi akhirnya yang dapat manfaat politik adalah parti yang memerintah. Ketiga, dulu mereka jugalah yang paling lantang kata budaya umum peruntukan menjelang pilihan raya adalah budaya yang tidak sihat dan perlu dihentikan. Tapi baru-baru ini Menteri KPKT lah, iaitu Ngah Koming, dia pula yang umumkan peruntukan bagi rakyat Johor sebanyak 216 juta ringgit ketika PIN dah semakin dekat. Perlu ditegaskan juga bahawa isu pengumuman menjelang pilihan raya ini bukanlah perkara yang baharu. Amalan seperti ini pernah menjadi perhatian bagi pihak SPRM dan berulang kali dikritik oleh Bersih kerana dikuatiri memberi kelebihan kepada parti yang memegang kuasa. Jadi, nasihat saya kepada seluruh pengundi Johor adalah nilailah sesuatu berdasarkan prinsip bukan berdasarkan retorik.